Okey. Kita test suapan yang pertama. Bismillah. Okey, sekarang cara kita nak masak nasi. Masukkan 2 batang serai yang telah saya titik. Kita masukkan juga halia yang telah saya manyam ataupun potong memanjang. Masukkan 1 labu bawang merah, bawang besar, ini yang telah saya manyam juga, bersama dengan bawang putih yang telah kita manyam juga. Daun pandan, jangan lupa, ini bahan yang paling utama adalah daun pandan. Okey, kita masukkan dalam 2 sudu teh garam ataupun secukup rasa. Kalau kurang masin kita tambah, dan 1 sudu gula untuk naikkan rasa lemak santan tu. Kita juga meletakkan santan segera. Macam saya pakai santan segera. Kita curahkan santan. Okey, kita letak sikit air. Kemudian bolehlah kita letak air dan sukat, biar lebihkan sikit daripada sukatan biasa sebab saya tak pakai beras basmati. Tambahkan lagi santan bagi pekat ikat marvelous. Okey, sebelum kita nak buat sambal tumis, sebab kita pakai sotong kembang, saya suka sangai dia seketika bagi air sotong ni keluar sedikit, supaya nanti bila kita dah masak dia jadikan sambal, dia tak berapa liat. Okey, kita sangai saja dia bagi keluar air. Okey, bekas kuali tadi tu tak payah basuh, seriously tak payah, kita curah saja minyak sebab kita nak akan buat sambal. Jadi macam bekas-bekas sotong tu apa semua, dia akan sebati dalam minyak kita. Okey, kita dah pastikan minyak kita panas. Bolehlah kita goreng, kita punya ikan bilis. Nampak je tu naik boleh. Okey, minyak yang kita goreng ikan bilis tadi, kita jangan berganti ataupun jangan buang. Kita terus saja masak kita punya sambal. Dia masih panas tu. Okey, masukkan kita punya bawang besar yang kita hiris ataupun manyam. Okey, bagi dia layu seketika. Okey, bila bau bawang besar tu dah naik, bolehlah kita letakkan kita punya sambal yang di blender. Cili kering, bawang besar 1 labu, dalam 5 ulas bawang putih, kita blender sampai halus ya. Alright, kita masak dia